Hadis ketiga, Rukun Islam. Daripada Sayyidina Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina di atas 5 rukun: bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Islam merupakan cara hidup sempurna yang menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. 2. Dalam rukun Islam terdapat hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Taala, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Malahan ibadat zakat menunjukkan terdapat nilai hubungan sesama manusia melalui bantuan terhadap golongan yang berhak menerimanya. 3. Orang yang berpuasa, berzakat dan menunaikan haji tetapi tidak mendirikan solat ialah orang yang meninggalkan ibadat yang utama. Hal ini disebabkan oleh solat merupakan tiang agama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, solat adalah tiang agama. 4. Setiap orang yang beriman mestilah patuh melaksanakan segala tuntutan rukun Islam bagi mendapatkan keredaan Allah. Apa yang diyakini hendaklah dibuktikan dengan tindakan dalam bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.